Drama bersiri berjudul Seoul Cinta mengisi slot Akasia TD3. Drama 13 episod ini bermula tayangan pada 31 Oktober 2025. Setiap Isnin hingga Jumaat jam 7 malam. Skrip oleh Raja Azidah Raja Jaafar. Arahan Nizam Zakaria. Terbitan Country and Universal Sendirian Berhad. Lakonan Fitri Farouk sebagai Daniel Khalil, Siti Khadijah Halim sebagai Azra Sofenya, Cahaya Nilam sebagai Raisya, Muaz Zabir sebagai Lukman, serta ramai lagi. Drama ini mengisahkan Daniel Khalil, seorang usahawan muda yang tampan, berkarisma dan berprinsip tinggi soal cinta. Di sebalik kejayaannya, Daniel ingin mencari pasangan sempurna yang sepadan dengan dirinya. Dalam diam dia menjadi pengikut setia seorang pempengaruh masakan terkenal bernama Kiki tanpa menyedari bahawa wanita yang sering menginspirasikannya itu sebenarnya adalah Azra. Ujian sebenar bermula apabila Daniel menjalinkan hubungan bersama Raisya, seorang selebriti glamour, manakala Azra ditekan untuk menerima pinangan Lukman. Ergolakan hati, rahsia yang tersimpan dan perjalanan mereka ke Seoul membuka lembaran baharu yang penuh liku dan emosi. Adakah Daniel mampu melihat cinta sejati yang selama ini berada di hadapan matanya? Atau dia akan terus terperangkap dalam ilusi kesempurnaan yang diciptanya sendiri?